Jun 2025, aku sampai kat Jepun untuk merasai sendiri pengalaman di negara yang jadi impian ramai pelancong dunia. Setiap lorong yang aku lalu ada cerita, setiap train ada destinasi dan setiap hari ada tempat baru yang aku tuju yang buat aku rasa dunia ni terlalu besar untuk aku duduk diam di tempat yang sama. Dan hari ni, aku merasa sendiri pengalaman solat Jumaat di masjid pertama di Jepun dan jalan-jalan sekitar Kobe Harbour yang menjadi latar belakang terkenal anime Jepun. Pagi tadi check out hotel and then pergi ke Sanomiya Station. Sebab daripada Sanomiya Station ni, korang boleh pergi jalan kaki ke Kobe Muslim Mosque ataupun Masjid Muslim di Kobe. Oh, aku punya lain. Bukan. Dah ikut ni straight je. Negara diorang masih gunakan pasport yang macam ni. Siap ada polis jaga tu. Kat Kobe ni mostly makanan halal senang nak cari. Sebab dia berdekatan dengan masjid kan. Kat masjid ni dah ada Kobe halal food. So mungkin balik masjid kita pergi sini kalau nak makan benda yang ringan. Sebab ni bukan restoran. Ni macam mat. Jalan sikit daripada Station 3 tadi, ada satu lagi Al-Hilal Dinner. Ni pun shop halal food. Nah, ini okey, halal juga, Food Palace. Okey, apa lagi? Banyak kedai halal kat sini kawasan masjid ni. Okey, dan tu kita dah nampak masjid kat bahagian belakang tu. Agak besar lah masjid kali ni. Kat depan ni kita dah nampak dah masjid dia. Dekat belakang aku sekarang ni adalah Masjid Kobe, iaitu masjid yang pertama didirikan dekat Jepun pada tahun 1935. Apa yang menarik pasal masjid ni, pada ketika Perang Dunia Kedua, bandar Kobe ni dia pernah dibom, tapi masjid ni kekal kukuh berdiri macam ni. Dan satu lagi, dia juga kekal utuh walaupun pernah berlaku gempa bumi besar Hanshin pada tahun 1995. Masjid ni juga masih lagi mengekalkan ciri seni bina Islam tradisional. Dekat sebelah masjid ni juga dia ada satu lagi bangunan, iaitu Islamic Culture Center. Datang negara orang, kena ikut peraturan negara orang. Macam aku ni, daripada tadi dah aku minum air ni, dah habis lama dah. Tak dia nak buang. Bukan sebab tak ada tong sampah, ada tong sampah, tapi mostly korang kena recycle ataupun kena bersihkan dulu. Kena buka dan basuh dulu baru boleh buang. Ataupun yang ada pun yang ada pun tong sampah untuk buang botol-botol plastik dan tin sahaja. Untuk yang ni kena bersihkan dulu. So terpaksa dah pegang walaupun daripada tadi dah habis minum. So hari ni kita beli shawarma dekat tepi masjid. Shawarma ni Pakistan tadi. Ni yang buat Ya ke? Sebab dia macam memang rasa sama. Yang aku order ni shawarma beef. Harga dia bagi aku satu set murah lah. 1250. 1250 yen lebih kurang. Dia punya daging. Ya, memang penuh banyak. Puas hati lah makan. Baru selesai makan shawarma, tapi sendiri dia punya isi memang banyak sangat-sangat. Tapi aku nak makan ni, sebab pun aku kata memang tak muat perut aku. Tapi tak apa, jangan kita makan. Dan bagi tu rasa dia memang agak sedap lah. Bagi aku kena dengan selera dekat aku. Sepatutnya tadi kita sampai pukul 10.30 dekat masjid. Tapi waktu Zuhur adalah pukul 12. Ini pukul 12. Cuma tadi aku tanya orang tu, dia kata waktu kat sini dia akan solat pukul 1. Mungkin dia akan tunggu waktu lunch hour, pukul lunch hour dia lah. Supaya orang yang bekerja pun boleh datang solat sekali dekat masjid. So ni sebelah dia dengan masjid, tempat makan ni sebelah dia dengan masjid. Kalau korang datang, kau cari je sebelah masjid, memang sangat-sangat dekat. Memang puas hati dah shawarma kat sini. Khutbah kat masjid ni tak lama, 3 minit je dah habis. Mungkin sebab ramai nak masuk kerja balik. Memandangkan Jepun bukanlah negara majoriti Muslim macam Malaysia. Cuma sebelum khutbah, imam isi dulu masa dengan tazkirah sekitar 30 minit sambil tunggu jemaah hadir dan bersiap untuk solat Jumaat. So ni adalah suasana dekat masjid ni Kobe ni selepas siap solat Jumaat. Orang perempuan pun ada kat sini. YouTuber. Not at all, just record for myself. You're from? Pakistan. You Malaysia. Yeah, Malaysia. We have so many brothers working in Malaysia. Our shop. Yeah. From Malaysia? Yeah. Some student working there fast food. Yeah. You know fast food there? Yeah. You own the Naan restaurant. Naan today have buffet. Oh. Biryani. If you want, please go and make video. Okay, thank you.
masa mula-mula aku sampai Kobe semalam, memang sangat-sangat susah nak jumpa dengan foreigners. Just orang lokal je ramai. Tapi bila aku pergi solat Jumaat tadi, rupanya ramai sangat-sangat foreigners. Boleh kata mostly adalah foreigner lah dekat situ. Dan komuniti Muslim yang aku jumpa dekat masjid tadi tu, dia agak peramah jugalah. Sampai ada seorang pakcik tu daripada Pakistan, dia tegur aku daripada mana apa semua kan. And then dia ajak aku pergi kedai makan dia. Rupanya dia ada kedai makan dia sendiri untuk jual macam makanan Pakistan punya makanan lah. Tapi aku beritahu lah, aku tak sempat sebab aku pun lagi pun aku dah makan dan aku nak pergi tempat lain. Tengah jalan-jalan nak pergi ke stesen kereta api seterusnya, terjumpa satu kedai ni, Commerce East, macam kedai bandar lah. So aku tunggu member aku ni baru habis shopping, jalan-jalan dekat kedai bandar ni. Jalan sikit lagi daripada kedai bandar tadi tu, terjumpa satu lagi kedai yang best. Kindal. Oh, banyak. Kamo. Ni member nak pergi Kamo ataupun Ni dengan Kindal. Kindal satu lagi, lagi. Wah, sini banyak. Menarik ni, tepi ni tak pergi. Dia tengok. Ni kawasan macam G-Staro. aduh. Okay, so jom. Kita pergi Kamo dulu. Baru je nak masuk Kamo, rupanya kita jumpa satu lagi kedai yang best. Ni, Onyx Square Tiger. Ni tak perlu beratur. Yang macam semalam kita pergi, 2 hari lepas kita pergi kat Dotonbori, kena beratur. Yang ni tak beratur, jom kita masuk terus. Kami on the way ke Harbourland. Sebelum tu kita kena lalu ke Kobe Station. Untuk ke Kobe Station, kita kena naik station dekat satu station. Naik Kobe Line lah dekat station ni. Cuma yang tak best kali ni, kita kena scam dengan lokal lah. Patutnya kita naik ke arah Sanomiya Amagasaki. Okay, Sanomiya Amagasaki untuk ke Kobe. Cuma tadi bila aku tanya orang tu, dia kata bukan line ni, platform lain. So aku pun pergilah platform seberang sana. Bila aku pergi je sebelah sana, rupanya bila aku check balik, rupanya memang betul lah dekat titik platform yang aku patut naik. So kita patah balik, memang ngam-ngam patah balik kat sini ni. Train dah sampai dekat sini. Okay, so memang penat gila naik turun tangga 2-3 kali. So sekarang kita dah sampai kat Kobe Harbourland. So aku sekarang dekat kedai bag. Macam-macam jenis bag ada kat sini. Macam gelap, hati hantar lak. And then ni pun ada macam hati hantar juga. Oh, ni brand Kingston. So sekarang ni aku dekat Kobe Harbourland. Kalau korang nak datang sini, boleh berhenti dekat Kobe Station tadi tu. And then korang masuk sikit dekat Kobe Harbourland Yumi Mosaic. Okay, ni dah belakang dia tengok. Lawa gila kat bahagian belakang ni. So ni adalah pelabuhan nak di Kobe ni. Yang korang boleh tengok sangat-sangat luas. Tu kapal yang cantik-cantik belah sana. Aku baru tahu kawasan ni sebenarnya sangat popular sebagai latar belakang dalam macam-macam anime Jepun. Sebelah ni ada mall yang agak besar. Dekat mall ni ramai orang sebenarnya. Dan aku memang kurang gemar tempat yang crowded. Tapi angin laut berdekatan pelabuhan Kobe ni buat kita rasa tenang. Tanpa sedar, hampir sejam kami duduk saja kat situ sambil menikmati pemandangan ni. Tenang. Untuk hari keempat ni tak banyak sangat tempat kita pergi. Just pergi tengah hari tadi, pergi ke Masjid Kobe. And then lepas pada tu kita ke Harbourland, Kobe Harbourland. Ataupun satu mall yang dekat dengan pelabuhan Kobe. Malawa kawasan situ. So sekarang ni kita balik semula ke hotel untuk ambil barang. Sebenarnya kita dah check out lebih kurang daripada pukul 10 pagi tadi. Sebab hotel ni last pukul 10 kena check out. Okay, kena pukul 10 kena check out. Tapi korang still boleh tinggalkan korang punya bagasi kan. Bagasi bag-bag semua korang boleh tinggalkan dekat sini. Dan dia akan bagi tag lah. Dia akan bagi satu tag nombor untuk tagging nombor bag korang. And then korang kena simpan tag tu. So kita dah sampai dekat hotel untuk ambil barang. And then kita akan bertolak ke Kyoto pula lepas ni. Jadi esok kita akan jalan-jalan dekat Kyoto pula. Stesen Kobe sebenarnya tidak punya perkhidmatan Tokaido Main Line saya. Baik, apa tak ada? Ini kan Tokaido Main Line dari Shikobe turun ke tingkat bawah. Dan naik subway Kiwari Road. Naik subway Senshi Yamate. Station. Station number S02. So sampai stesen Kyoto dan kita kena ke Karasuma Line ke Shijo daripada stesen Kyoto. Let's go baby. Aku boleh?
Okay, tengok. So tadi aku gunakan ekor kakak ni boleh lepas dekat situ, tapi member aku tu dia tak lepas kat situ. Mungkin dia punya kredit dalam ni habis kot. So dia kena pergi dekat situ balik untuk top up dia punya ekor kakak dulu. Sekarang jam 8.54 malam, mungkin waktu orang tengah balik kerja. So that's why dekat sini memang ramai gila orang dan semua punya kalang kabut nak balik cepat kot. Untuk apa? Belanja apa? Untuk apa? Okey lah. Dia nak belanja sekali nanti kan? Ke Ras Malai. Reality bawa bagasi pergi jalan-jalan Jepun. So kita dah sampai bandar Tokyo. Salah. So kita dah sampai dekat Kyoto. Sampai dah malam dah. So sekarang ni kita nak pergi hotel dulu untuk check in dulu. And then kita letak kita punya luggage semua ni. Kita simpan kita punya luggage. Sampai hotel, lepas luggage, and then kita pergi cari makan dekat bandar Kyoto ni. So kita dah sampai dekat hotel The 15, hotel yang akan kita akan menginap malam ni dan juga malam esok. So esok kita akan jalan-jalan dekat Kyoto ni. Malam ni kita nak cari makan dulu. Okay, ni pintu masuk The 15 Hotel. Nice. Lawa punya design lobby dia. So kalau korang tengok kat sini ada luggage banyak kat sini. Ini adalah tempat untuk orang simpan luggage dia orang sebelum dia check in ataupun lepas dia check in. So dia boleh jalan-jalan tanpa bawa dia punya luggage. So kita ke bilik 71 Nawih sini lah. So So ni dia punya toilet. Okay, toilet cuci basuh. Okay, ni tempat mandi dia. Okay, hotel ni agak menarik sebab ada tempat magic study. Okay, study nice. Okay, tengok sikit kat bahagian luar. Tak ada apa, tak ada view sangat. Dia punya cermin pun besar gila daripada atas sampai bawah. Oh, ni tempat untuk gantung baju pun ada. Jom kita pergi makan dulu. Selamat pagi untuk hari keempat kita. Hari ni kita berada dekat Kyoto. And then kita akan jalan sekitar-sekitar sini je. Belakang tu adalah hotel yang tidur semalam. Lawa dan bagi aku sangat-sangat selesa, iaitu The 15 Hotel. So sekarang kita kat Kyoto, banyak gila bangunan besar kat kawasan ni. Dan sekarang ni kita berhala ke Takashimaya. Sebenarnya kita nak pergi ke Ninezaki ataupun Kyoto District kat depan sana. Tapi sebelum sampai kat sana kita akan jumpa dulu Takashimaya untuk cari G-Shock. Malah baru je dilancarkan cincin G-Shock yang baru. So kalau ada kat sana mungkin kita akan beli. Ataupun kita akan juga singgah ke Orange Sky Tiger dulu sebelum sampai ke Ninenzaka ataupun Saizaka ataupun sudah let's go. So ini aku belanja sikit suasana di pagi hari dekat Kyoto ni, menghala ke Takashimaya. Agak sibuk sikit dan ramai orang dah keluar sebab hari ni kalau ikutkan dekat sini check out hotel mestilah pukul 10 pagi. So ramai juga yang bawa bagasi sebab dah check out hotel kan. Dan kita orang akan check out esok pagi ke Osaka pula. Lampu tengah merah, so kena berhenti dulu untuk jalan. Tapi yang paling menarik aku jumpa ni tengok beg dia, siap ada anime, juga kartun anime dekat bahagian dalam. Kat tengah jalan dekat sini, kita jumpa pula dengan Apple Store kat sini. Tapi malah nak singgah tak sempat. Tepat jam 10.30. Okey, ngam-ngam 10.30 baru dia akan buka dia punya kedai. Memang kalau tak, memang dia orang penjaga tu dia tak bagi masuk langsung. Dah sampai dekat Takashimaya. Let's go masuk dalam. Kita tengok kedai yang jual G-Shock. Dia orang ni betul-betul hidup dalam animasi . Kita cari, oh Nintendo patutlah ada Super Mario depan tu. Dalam ni ada Nintendo punya store kot. Jalan-jalan area Sungai Kelang.
Betul gila dia punya Sungai Kelang. So tadi kita jalan-jalan daripada bandar Kyoto ke George District. Dan then kita jumpa ni Sungai Kelang. Awal birthday kita siap ada ikan tau, ikan besar. Macam kalau kita tenang je. So pemandangan kat sini lawa. Dan belakang pula background macam kawasan kampung-kampung sikit. Dan di belakang tu lagi dia ada kawasan bakar dia, faham tak? Dia macam unik kan bagi aku. Sebab sini ada sungai, and then ada kawasan kampung sikit. Dan lepas tu belakang lagi ada bangunan-bangunan besar pula. Okay, dia ada beberapa identiti dalam satu video ringkas macam ni dia. So next, nanti kita akan ke sana pula. Kat sana, kita menghala ke Nani Zaka. Dan Senin Zaka kot. Ni dia gym di sini. Dekat sini juga korang akan nampak orang yang pakai pakaian tradisional Jepun lah. Dan kat sini tak ramai lagi. Dalam tu mungkin lagi ramai kita akan jumpa orang yang pakai baju kimono macam ni. Wah, ada 3 orang punya rela jaga jalan. So sebelum aku datang Jepun ni, aku dah check bulan 6 ni adalah musim sama, iaitu panas dan mungkin juga akan hujan. Tapi Alhamdulillah, so far tak ada lagi hujan setakat ni. Setakat aku dah berapa hari kat Jepun ni tak ada lagi hujan. Just panas lah, panas yes. Tengok dia jaga jalan dia orang macam mana. Dia tak bagi langsung kereta lalu kalau ada orang nak melintas. Samalah kat sini pun. Nampak? Ramai rela jaga jalan. So aku baru tahu dia rupanya tadi dia punya rela tu dia beritahu jangan lalu jalan belah kiri. Dia kena lalu jalan belah kanan yang ada line ni. Yang ni memang khaskan untuk pejalan kaki. So dekat area ni korang boleh juga sewa kimono. In case kalau korang nak pakai baju ataupun pakaian tradisional Jepun, ni ada tempat untuk sewa kimono tu dalam dia. Korang boleh tukar kat dalam, boleh pilih baju yang korang nak pakai. Tepi-tepi ni pun ada lagi. Okay, tengok. Ni geng-geng yang pakai kimono. Ni geng-geng Mak Saleh tengah makan aiskrim sebab panas. Aku pun tadi cari aiskrim tapi fikir-fikir balik nanti baru cari aiskrim. So kita dah sampai dekat area Ninenzaka. Tengok ramai gila pelancong kat sini. Dan kalau korang nak sewa kimono untuk pakai, boleh sewa. Dekat depan tu ada tempat untuk sewa. Dekat dalam ni ada macam kedai-kedai sikit yang mereka sedia hati lah. So kalau nak beli sedia hati, boleh juga beli kat sini. Tapi apa pun kita nak naik ke atas dulu lah. Tengok sebenarnya apa yang ada dekat atas tu. Sebab aku tengok dia semua pelancong ramai daripada bahagian atas tu. Donat mak. Aku jumpa satu benda yang simple gila lah dekat kedai ni. Dekat kedai Candy Apple ni, bawah dia ada kolam. Dari kolam dia jenis dia. Nampak? Ada ikan tau kat dalam tu. Okay, ni kedai jual souvenir, barang-barang ataupun barang-barang ninja. Ninja experience and souvenir. Tengok. Okay, jom. Okay, masuk sekejap dalam ni. Itu 550 kan dia tuang. Ni boleh nak beli. Nampak. Ninja kostum ada. Ni barang-barang ninja semua. Warna-warna semua. Plastik. Boleh custom. Kat tu iron. Tu dia pasang kat baju. Heat press lah. Heat press. Okay, ni heat press punya style. So korang boleh pilih lah design yang korang nak. Lepas tu pilih size t-shirt. So nanti dia akan buat kat situ. Okay, dia akan buat heat press. So corak-corak ni boleh letak kat t-shirt. So ni pandangan atas daripada tempat ni. Bahagian bawah dia korang panjat sikit lah. Tapi tak ada tinggi sangat. Dan tangga dia pun landai je.
Ini kalau geng mamak ni mesti dah beli benda-benda macam ni. Bekas sebab nyamuk pun ada jual kat sini. Aku duduk situ tau. Di mana mu ni? Matcha latte kot. Matcha latte. アイス持ってください。 Ice. アイスで。 Matcha latte. Kita try. Saja try matcha latte walaupun aku ni bukanlah peminat matcha. Biasanya memang aku takkan beli lah. Tapi sebabkan dah datang jauh negara orang, kita try je lah minum matcha latte ni walaupun bukan minat aku. Okay, tapi bagi aku sedap, boleh diterima tak aku. Sebabkan aku ni bukan peminat matcha, jadi aku beli air je lah. Aiskrim aku tak beli. So tengok Jenggo makan aiskrim, okey tak? Komen sikit aiskrim dia sedap. Padu sedap. Rasa macam mana? Aku tak ada rasa nak buat video sebab aku nak layan je. Sedap gila. Itu je kata-kata yang aku boleh bagi. Lepas makan aiskrim tu kami terus balik dan on the way balik tu kami tersempat dengan satu kedai yang jual barang-barang berasaskan jeans. Dan macam biasa aku memang tak ada rasa nak beli pun sebab aku nak jimat duit. Jenggo pula aku tak ingat sama ada dia beli atau tak. Aku rasa mungkin dia ada beli kot something kat situ. Yo. Oh, lembut lah. Dekat belakang aku ni agak bising sikit sebab sekarang ni tengah ada demo Palestine. Ni, diorang tengah buat demo untuk Palestine. Hey. Excited. Wow. Okay. Okay. Yeah. Serrano. Kabutat. Buat you ramen. Ni, Honolulu Grande. So kita akan pergi makan dekat ni. Wagyu Ramen Honolulu Grande. Okay, halal. Okay, tengok atas. Dia punya tempat makan dia kat atas. Atas lagi atau sini? Atas pak, paling atas. Paling. Lantai 3 ni. Lantai 3, okey. Ni ramen Hari ni hari Khamis, so memang agak ramai juga orang dekat Kyoto. Kawasan aku ni Kyoto Shinjo. Kyoto Shinjo. So ini adalah pemandangan waktu malam area di sini. Okey, agak sibuk sikit dan ramai orang berbanding kawasan Kobe yang kita pergi semalam. Okey, kawasan ni ada banyak juga lah mall-mall, and then banyak juga kedai-kedai, butik-butik branded. Aku tak beli apa sangat, aku dah masuk Daiso je tadi. Tapi aku beli sikit lah barang. Yang ni orang pesan. Okay, aku tu family aku pesan. Dan sekarang ni aku on the way balik semula ke hotel lah. So ini adalah perjalanan untuk, ni adalah laluan untuk aku kembali ke hotel. Tak jauh pun, lebih kurang dalam 1 kilometer sahaja lagi. Traffic light tengah merah, so kita paksa berhenti sekejap. Kita tunggu traffic light, padahal dekat je pun. Ni tempat aku diri, depan tu jalan, seorang jalan, dekat je. Dekat kereta pun boleh muat satu je. Tapi sebabkan lampu merah, so kena berhenti dulu. Okay, let's go. Tadi aku tak faham kenapa orang duk berhenti dekat tepi ni ramai-ramai. Rupa-rupanya dekat tepi tu ada bunyi bising. Budak-budak Mascom tengah buat training. Okay, tengok bawah tu ada ramai juga orang ambil gambar. Sini pun ramai juga orang ambil gambar. Akhirnya lebih kurang dalam hampir 2 km kita jalan kaki daripada mall tadi
Lepas tu singgah beberapa kedai and then pergi Daiso apa semua, beli barang sikit. Akhirnya sampai juga dekat kita punya hotel untuk malam ni. Malam semalam dan malam ni kita tidur dekat hotel yang sama. So insyaAllah hari ni mungkin last kot kita jalan dekat Kyoto untuk hari ni. And then esok aku tak sure lagi sama ada kita akan jalan kat Kyoto juga dulu ataupun kita tu check out dan pergi ke Osaka balik untuk 2 hari terakhir lagi. Sebelum masuk hotel aku nak pergi ke 7-Eleven dulu dekat bahagian bawah ni untuk kita beli air dulu untuk malam ni. Makan, alhamdulillah dah makan dah tadi dekat kedai ramen, alhamdulillah sedap. Dan ni kita beli minum ataupun kudapan saja untuk malam ni. So itu saja episod ketiga untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan nantikan video seterusnya di mana kami akan jalan-jalan di Osaka sebelum kami pulang semula ke Malaysia. Bye-bye.